Assalamualaikum sahabat. Ni saya potong kayu kayu panjang tapi jadikan 3. Nanti saya nak belah halus-halus lah kan. Halus tak adalah halus sangat, belah kecil-kecil maksudnya untuk hadang pasu sebab kucing masuk kan. Kalau gergaji tumpul, saya ni minyak masak. Saya syorkan ataupun bagi petua ataupun pandangan lah. Letak minyak masak. Ni saya letak dalam ni. Dan dalam apa-apa lah, combo dan bekal kecil, siram sikit dekat gergaji tu. Memang gergaji saya tu tumpul. Kayu ni pula keras amat. Ni kayu katil. Kayu katil ni selak dia dah tak betul. Dah tak sama kan selak. Jadi tak guna dah kayu katil ni. So saya ambil ni nak buat apa? Nak buat penghadang lah. Belah kecil-kecil. Penghadang pasu kucing berak. Jadi harap-harap cukup lah ni. Sebab satu ni pun dia dapat banyak juga nampaknya. Ni ada 3. So insyaAllah cukup lah. Buat yang mana yang penting dululah kan.